hari ini menyentuh soal TYT Sabah. Fahmi Reza ditahan oleh polis, tuan-tuan. Fahmi Reza ditahan oleh polis kerana dakwaan bahawa beliau telah telah membuat hasutan terhadap TYT. Okey, Fahmi Reza ditahan polis kerana dikatakan membuat hasutan terhadap TYT kerana memuat mic satu video menyentuh bagaimana cara untuk memecat TYT Sabah, iaitu Anwar Musa. Saya akan komen perkara ni sebab saya tahu adalah tidak wajar Fahmi Reza ditahan di dalam perkara ini, terutama di bawah kerajaan Madani yang kononnya banyak memperjuangkan kebebasan bersuara. Saya memang banyak perkara saya tidak sehaluan dengan Fahmi Reza, tetapi di dalam perkara ini saya tidak bersetuju beliau ditahan di bawah akta SKMM dan juga di bawah akta hasutan. Kan mungkin dia tak ditahan lah, dia dipanggil ke balai lagi lah kan, tak ditahan lagi. Okay, so kita tengok kenyataan tersebut sebenarnya. Apa kenyataan Fahmi Reza sehingga dia menyebabkan beliau ditahan? Apakah kenyataan yang menyebabkan beliau ditahan oleh polis ataupun dipanggil oleh polis untuk diberi keterangan sekali lagi di bawah akta tersebut? So soalan yang dikemukakan, bolehkah TYT Sabah dipecat? Itu soalan dia. Bolehkah TYT Sabah dipecat? Kita sama-sama. Bolehkah TYT Musa Aman dipecat? Jawapannya, boleh. Siapa yang boleh pecat TYT Musa Aman? Menurut Perlembagaan Negeri Sabah, YDPA yang ada kuasa untuk lantik TYT, tapi juga kuasa untuk pecat TYT. Macam mana proses untuk pecat TYT? Dewan Undangan Sabah boleh kemukakan usul khas untuk pecat TYT Musa Aman. Usul ni mesti dapat sokongan 2/3 adun Sabah. Sekurang-kurangnya 49 adun perlu setuju untuk menyokong usul pecat Musa Aman. Keputusan usul yang dah diluluskan ni boleh dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jika Agong bersetuju dengan keputusan DUN, Agong boleh pecat TYT Musa Aman. Jadi macam mana cara untuk yakinkan Agong untuk setuju? Memandangkan Agong adalah Ketua Negara peringkat Persekutuan dan Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan Persekutuan memang biasanya mempunyai pengaruh terhadap keputusan-keputusan Agong, DUN Sabah boleh berunding dan memohon Perdana Menteri untuk nasihatkan Agong untuk terima keputusan dan pecat TYT Musa Aman. Apa jadi selepas TYT Musa Aman dipecat? Yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang TYT Sabah yang baru selepas berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan mendapat nasihat Perdana Menteri. Apa yang rakyat Sabah boleh buat? Dalam pilihan raya Dewan Undangan Sabah 29 November nanti, rakyat Sabah boleh undi calon-calon yang setuju untuk pecat TYT Musa Aman jika mereka dipilih menjadi adun. Persoalannya, daripada 596 calon yang bertanding, ada ke yang berani? So kenyataan yang terakhir itu adalah kenyataan yang mungkin menyebabkan beliau dipanggil, iaitu kita hendaklah undi calon yang berani untuk nak pecat Musa Aman, TYT Musa Aman. So adakah yang berani? Itu soalan dia. Mungkin that last part tu yang dikatakan menghasut, yang dikatakan bercanggah dengan dia panggil jelek dan sebagainya dalam SKMM. Baik, soalan awal itu adalah berkenaan dengan soal Perlembagaan Negeri Sabah dan juga Perlembagaan Persekutuan. Soalannya, bolehkah TYT dipecat? Okay. Untuk negeri yang tidak ada sultan seperti Pulau Pinang, seperti Melaka, Sabah dan Sarawak, TYT boleh dipecat. Saya ulang balik. Boleh tak TYT dipecat? TYT tidak boleh dipecat. Saya tarik balik kenyataan tersebut. TYT tidak boleh dipecat. Tapi bukankah dia dah tunjuk tadi bahawa 2/3 ahli Parlimen Dewan Undangan Negeri atau Dewan Undangan kawasan tersebut boleh mengemukakan usul untuk memecat TYT kalau dikehendaki. Betul? Di bawah chapter 1, the Head of State. Head of State section 1 perkara 1 sub 3 sub 2, Yang di-Pertuan Negeri shall be appointed for the term of 4 years. Kemudian dekat bawah sekali dia kata, in pursuance of an address by the Legislative Assembly, Dewan Undangan, supported by the votes, dengan undian tidak kurang daripada 2/3 daripada ahli tersebut, maka TYT boleh di-removed from the office oleh Yang di-Pertuan Agong. Boleh dibuang.
boleh di-remove daripada jawatan tersebut oleh di-Pertuan Agong. Now, soalan dia, adakah kalau macam tu kita pergi bawa 2/3, kita buat usul 2/3, lepas usul itu kita hantar kepada YDPA, lepas itu kita minta Perdana Menteri bawa, boleh tak terus dipecat secara automatik? Tidak. Dia bukan automatic rights, bukan macam apa orang kata, macam SD, macam SD yang tak ada. Dia bawa 2/3 kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri akan kata dia boleh consider nak bawa atau tak bawa. Bukan satu kewajipan pun Perdana Menteri atau yang di-Pertuan Agong untuk nak pecat. Maksudnya usul itu bukan satu arahan. Dia bukan satu arahan, tetapi satu cadangan. So akhirnya, boleh tak TYT dipecat? Bukan oleh ADUN, bukan oleh DUN, bukan oleh DU, bukan oleh Dewan Undangan. Dewan Undangan Sabah atau Melaka atau Penang atau Sarawak tak boleh buat 2/3 hantar kepada Agong, Agong wajib pecat, tak boleh. Okay? Dia boleh bagi cadangan kepada Agong, yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri menasihati, tanya dengan Ketua Menteri Sabah, bincang, kalau Ketua Menteri Sabah kata kena pecat, Perdana Menteri boleh kata nak pecat tak nak pecat. Agong kena dengar nasihat Perdana Menteri. So kenyataan Fahmi Reza betul? Betul. Cuma bila last part dia kata kita hendaklah undi ADUN yang nak pecat Musa Aman. Itu dia punya connotation di situ. So ADUN yang nak pecat Musa Aman ni kita kena undi. Tapi soalannya ada tak ADUN yang berani? That statement, ADUN yang nak pecat Musa Aman tu hendaklah kita undi. That statement dilihat oleh siapa-siapa yang buat police report itu sebagai hasutan, jelek dan juga hantaran jelek dalam sewaktu dengannya. Now, that is not hantaran jelek. Itu adalah pandangan demokrasi beliau. Pandangan demokrasi dia sebagai rakyat Malaysia untuk berkempen menggesa kepada pengundi Sabah. Kalau kita menghalang pandangan tersebut, jadi kita ni apa, tuan-tuan? Kerajaan apa ni? Kita ni sebagai kerajaan apa? Orang rakyat yang nak minta supaya ada satu resolusi di dalam pilihan raya memilih menurut perlembagaan pun. Dia bukan satu desakan yang nili-wili yang tak ada dalam perlembagaan. That is within the perlembagaan itself. So, itu bukan masalah sebenarnya. Kalau kita tak setuju, dan kita nyatakanlah sebaliknya, kita lawan hujah dengan hujah. Tapi negara kita, kerajaan madani ini yang dulu beria-ia Dekronian War, Dekronian Law pula, law, akta yang mencekam, akta kuku besi, akta hasutan. And yet sekarang kita pakai akta itu. Antara yang paling banyak pakai akta hasutan adalah kerajaan madani. Saya kata dua orang, saya dan Ustaz Wanji, antara orang di dalam kerajaan ini dikenakan hukuman di bawah akta hasutan. Sebelum ini jarang kita dengar, tuan-tuan, orang kena akta hasutan ni. Sebab akta hasutan ni akta yang terlalu luas kalau nak kenakan siapa-siapa. Kalau nak kenakan siapa-siapa, bagi saya adalah suatu yang tidak wajar perkara itu dilakukan, dibuat atas dasar kononnya itu adalah demokrasi. Itu bukan demokrasi. Itu memang nak kasih mati demokrasi sebenarnya. Kan? Dan itu benda yang tidak patut dan tidak wajar sebagai kerajaan yang memperjuangkan progresif. Kita masih lagi berpegang kepada akta penjajah. Sepatutnya benda ini kita dah mansuh lama. Tapi Menteri KDN Saifuddin Nasution sendiri rasa macam ada keperluan lagi lah. Aduh.